Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin, hadirat sekalian yang mata Allah sekalian, pernah tak terfikir apakah hidup kita ni cukup hanya menimba ilmu saja di zaman persekolahan? Oleh itu, saya ingin beritahu dan mengajak semua tentang satu topik yang akan saya ceritakan, iaitu daripada tauhid kepada dakwah. Apa itu tauhid, wahai sahabat sekalian? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu mengesahkan Allah Taala? Adakah hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah dalam rukun Islam yang pertama? Wahai sahabatku sekalian, rukun Islam yang bermakna aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Buktinya apa sahabatku sekalian? Islam dibina atas 5 perkara dalam hadis Nabi SAW. Baniyal islami ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Yang bermaksud Islam dibina atas 5 perkara. Itu penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nombor 8 dan Muslim nombor 16. Adakah cukup kita hanya dengan mengucapkan kalimah syahadah untuk meletakkan tauhid kita pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi bagaimana kepada tauhid kepada dakwah? Daripada tauhid kepada dakwah. Oleh itu sahabat sekalian, akan saya tunjukkan. Pertama sekali, kita kena tahu bahawa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak cukup hanya dengan di dalam diri saja, dengan niat semata-mata. Ingat, dengan iman itu wujud ataupun boleh diistilahkan dari segi bahasa tasdiq biqalbi, ikrar bil lisan, amal bil jawarih. Tasdiq biqalbi, membenarkan dengan hati. Ikrar bil lisan, kita berjanji, buktikan dengan lidah, sampaikan. Dan amal bil jawarih, iaitu kita menunjukkan bukti dengan kita beramal. Oleh itu sahabat sekalian, saya kemukakan satu kisah sahabat Nabi kita, iaitu Nabi Nuh AS. Bagaimana kisah baginda SAW dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Kita tahu sahabatku sekalian, Nabi Nuh sendiri menyampaikan dakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Ditebuti dalam Al-Quran, Allah SWT sebut, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'khazahum al-tufan wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggalkanlah ia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Akhirnya mereka dibinasakan oleh taufan sedang mereka keadaan zalim dengan kufur dahaka. Walaupun tempoh 950 tahun sahabatku sekalian, tidak ramai yang menerima dakwah Nabi Nuh AS. Kerana mereka apa? Mereka menyembah berhala. Kerana mereka yakin bahawa berhala itu dapat membantu mereka. Dan ini yang paling mengejutkan sekali, wahai sahabat sekalian, anak Nabi Nuh AS sendiri juga tidak beriman kepada Allah SWT. Nabi Nuh dialog dengan anaknya. Dalam Al-Quran, Allah telah sebut, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau tinggal dengan orang kafir. Namun, apa dialog anak dia? Qala sawi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan aku daripada ditenggelamkan oleh air. Nabi Nuh jawab, la asimul yawm minal amrillah illa man rahim. Yang bermaksud, hari ini tidak akan sesuatu pun yang akan dapat melindungi daripada azab Allah kecuali orang yang dikasihi olehnya. Jadi, inilah orang kata apa, tidak semestinya bahawa kita ni keturunan Nabi, kita sudah menjanjikan syurga. Bagus sekalian, ingat, dakwah ni bermula dengan tauhid, dengan ilmu kita peroleh daripada sejak zaman sekolah lagi, sejak zaman universiti kita sampailah kita akhir hayat. Tapi ingatlah, dengan ilmu yang kita ada, kita sebagai pelajar ke, pensyarah ke, ataupun sebagai manusia yang Allah sendiri berikan tanggungjawab kita kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menyampaikan dakwah. Oleh itu sahabatku sekalian, saya tutup dakwah saya dengan ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa mujadilhum billati hiya ahsan. Dan serulah kepada Tuhanmu dan berhikmah, nasihat yang baik
dan berdebatlah dengan cara yang terbaik. Dan saya tutup dengan rakaman saya ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.